Seorang anggota bomba menceritakan gangguan di waktu tidur pada jam 3 pagi. Gangguan itu datang setelah dia menyertai satu operasi kemalangan yang mengakibatkan anggota badan penunggang motosikal tersebut cedera teruk sehingga meragut nyawa dia. Pada jam 3 pagi dia terasa seperti ada tangan yang membangunkan dia daripada tidur. Bila dia bangun, tak ada sesiapa berada di hadapan dia. Dan sehinggalah keesok hari dia baru dia fikir kenapa ada gangguan waktu dia tidur. Sedangkan sebelum ini bukanlah kali pertama dia mengikut operasi seperti itu. Setelah dia fikir baru dia teringat uniform yang digunakan sewaktu operasi kemalangan semalam masih ada kesan merah yang melekat pada baju tersebut kerana belum dibasuh. Dan setelah baju itu dicuci, pada malam berikutnya gangguan itu hilang. Jadi inilah pengalaman dia, seorang anggota bomba mendapat gangguan di waktu tidur pada jam 3 pagi selepas dia menyertai operasi seperti itu. Dia bukan soal kepada takut, soal dia lebih kepada mungkin mangsa meminta bantuan untuk membersihkan segala sisa-sisa organ ataupun cecair yang ada itu hak milik mangsa masih belum dikembalikan. Itulah fikiran anggota tersebut. Sebab dia fikir kerja dia hanya datang untuk selamatkan orang. Jadi dia tak fikir malam itu ada yang mengikut dia balik dari tempat kemalangan setelah operasi selesai.